Ini Rick dan hari ini dia menuju ke orbit di mana dia akan menghabiskan sepanjang tahun dalam graviti sifar, tiada berjalan kaki, tiada tanah di bawah kakinya, tiada masa untuk berbaring atau berdiri. Pelancaran itu berada di bawah daya G yang kuat. Sebelum dia sampai ke tempat di mana tiada berat, Rick mengalami daya graviti yang paling kuat. Sukar, jantungnya berdegup kencang, badannya ditekan ke tempat duduknya. Setiap sel dalam badannya terasa seperti hendak meletup. Tetapi tiba-tiba, senyap. Badannya terangkat dari tempat duduk, talinya terurai dan dia mula terapung perlahan-lahan. Tanpa lantai atau siling, semuanya terasa pelik. Kepalanya berputar, perutnya sakit, tetapi Rick ketawa dan menyedari buat kali pertama bahawa bumi kini jauh di bawah. Hari pertama seperti perjalanan, semuanya terbang, badannya tanpa berat, objek berputar di udara dan setiap pandangan keluar tingkap adalah penemuan baharu. Rick bermain dengan buih air, cuba berguling dan teruja seperti kanak-kanak kerana ini bukan simulator tetapi penerbangan sebenar ke angkasa lepas. Stesen ini mengorbit bumi setiap 90 minit dan Rick melihat berpuluh-puluh matahari terbit dan terbenam sepanjang hari. Ia membingungkan, tiada malam yang normal, tiada pagi yang sebenar. Jadi jadual yang ketat dan pencahayaan buatan adalah perlu untuk mengelakkan badan daripada hilang deria masa dan mengalami kerosakan. Hidangan pertama di angkasa lepas memang mengejutkan, makanannya tawar seperti kardbord. Ini kerana dalam keadaan graviti sifar, darah dan cecair naik ke kepala, mukosa hidung membengkak dan deria bau seseorang terjejas, hampir seperti selsema yang teruk. Namun, bau adalah yang memberikan sebahagian besar rasa mereka. Itulah sebabnya angkasawan lebih suka makanan pedas, masam dan cerah sekurang-kurangnya untuk menghidu sesuatu. Minum dari muh adalah mustahil, air tidak mengalir. Ia tergantung seperti setitik dan boleh terapung. Jadi Rick belajar minum dari beg khas dengan straw dan tiup. Dia menangkap serbuk makanan yang terapung, melekatkan garpu pada dinding dan tersenyum. Dalam keadaan huru-hara ini, semuanya perlu diamankan walaupun sarapannya sendiri. Dia terpaksa tidur di dalam beg yang dilekatkan pada dinding. Tanpanya, badan anda akan terapung begitu sahaja. Jika anda terlupa untuk menghidupkan pengudaraan, udara akan terbantut dan pernafasan akan menjadi sukar. Dan jika anda tidak mengamankan diri, anda boleh bangun dengan kepala anda terhantuk pada alat muzik. Malah tidur juga merupakan tugas yang sukar. Seminggu kemudian, fasa baharu bermula, semuanya menjadi rutin. Rick tidak lagi terkejut, sebaliknya hanya menjalani hidupnya. Dia berlatih setiap hari, 2 jam pada satu masa menggunakan mesin senaman graviti sifar khas. Tanpa ini, otot cepat lemah dan tulang kehilangan kalsium. Ini berlaku kerana ia tidak lagi menanggung berat badan. Badan berfikir bahawa tulang tidak lagi perlu kuat dan mula membongkar dan mengitar semulanya secara beransur-ansur. Di angkasa lepas, muka anda terasa bengkak, mata anda terasa seperti menekan ke dalam. Ia adalah kesan yang sama seperti cecair yang terkumpul di bahagian atas badan anda. Belakang anda sakit kerana tulang belakang anda meregang. Tiada tekanan antara vertebra dan anda bertambah beberapa sentimeter lebih tinggi. Tetapi membesar di angkasa lepas bukanlah satu kegembiraan, ia adalah sumber kesakitan yang pedih. Untuk kekal di landasan yang betul, Rick menghidupkan pagi dengan lampu, menutup malam dengan langsir tebal dan mematuhi regimen yang ketat. Tanpanya, otak anda hilang arah, siang dan malam menjadi keliru, perhatian anda kabur dan tugas mudah pun menjadi satu pencarian yang kompleks. Kebersihan bukanlah mandi, ia adalah tisu basah, buih dan pengudaraan. Anda memakai pakaian sehingga ia benar-benar kotor dan kemudian anda membuangnya. Kerana anda tidak boleh mencucinya di angkasa lepas, tiada air, tiada mesin basuh. Dan kebersihan bermaksud keselamatan, mikrob bertindak berbeza di angkasa lepas, membiak lebih cepat dan boleh menjadi lebih berbahaya. Internet perlahan, tetapi ada sambungan. Saudara mara menghantar video pendek, lagu-lagu yang biasa dimainkan melalui fon kepala dan semua ini membuat Rick tetap teguh pada realiti dan menghalangnya daripada menjadi gila kerana kebosanan. Selepas sebulan di angkasa lepas, Rick tidak lagi mengalami mabuk perjalanan, tetapi dia terganggu dan melakukan kesilapan. Jadi dia melakukan semuanya dengan perlahan dan tepat. Setiap pergerakan adalah disengajakan. Tiada tergesa-gesa di angkasa lepas. Rick menjalankan pemeriksaan perubatannya sendiri. Dia melakukan ultrasound mengikut arahan video, mengambil sampel darah dan merekodkan denyutan nadi. Doktor di bumi memerhati di hadapan kamera dan menawarkan nasihat. Ini adalah tela perubatan. Apabila doktor berada jauh, anda mengikuti arahan mereka dengan tepat. Anda pada masa yang sama pesakit, jururawat dan juruteknik. Menggunting rambut di angkasa lepas adalah pengalaman yang istimewa. Gunting rambut khas dengan vakum menyedot rambut supaya ia tidak terbang. Jika ia terbang, anda tidak boleh mengumpulnya dan ia boleh merosakkan peralatan. 3 bulan telah berlalu dan Rick diliputi oleh kemurungan. Air matanya tidak mengalir ke bawah. Ia menjadi titisan dan tergantung pada bulu matanya.
Kadang-kadang dia menangkapnya dengan jarinya, kadang-kadang dia hanya menunggu ia hilang. Ia satu sensasi yang pelik. Ia agak sedih, tetapi juga lucu apabila anda melihat di cermin. Bermain dengan serbuk dan titisan yang berterbangan telah menjadi meletihkan, jadi Rick menghiburkan dirinya dengan pembersihan yang berterusan. Ini bermanfaat untuk keselamatan stesen dan juga kewarasan angkasawan itu sendiri. Selepas 6 bulan di angkasa lepas, badan menjadi sangat letih dan telah berubah. Sistem imun menjadi lemah, menjadikannya semakin sukar untuk melawan bakteria. Kajian menunjukkan bahawa mikrob bermutasi dan menjadi lebih agresif dalam keadaan graviti sifar. Oleh itu, kebersihan bukanlah sesuatu yang diidamkan, tetapi pertahanan terhadap penyakit pada masa hadapan. Apabila matahari memancarkan aliran radiasi, Rick bersembunyi di dalam petak khas di sebalik dinding yang lebih melindungi daripada zarah berbahaya. Di orbit, tiada atmosfera seperti di bumi dan semua radiasi angkasa lepas terkena badan secara langsung. Ini tidak dapat dilihat serta-merta, tetapi berbahaya dalam jangka masa panjang. Kadangkala sesuatu rosak dan ia tidak menyenangkan apabila ia berada di tandas kerana tiada lekapan paip berdekatan. Ia kelihatan lucu, tetapi ia juga berbahaya. Di dalam kapal angkasa, semuanya mesti dibaiki dengan segera. Jika tidak, masalah akan berleluasa satu demi satu. Setahun kemudian, Rick mengemas barang-barangnya dan membuang sampah yang tidak perlu, menutup palka dan bersedia untuk mendarat di bumi. Kembali adalah sangat sukar. Graviti mengembalikan berat badan kepada normal. Kepalanya terasa berat, kakinya terasa lemah dan keseimbangannya hilang. Rick kini perlu mempelajari semula segala-galanya, termasuk cara berjalan. Tetapi dia terselamat hidup di orbit selama setahun penuh. Dan walaupun ototnya lemah, tulangnya menjadi lembut dan otaknya hampir menjadi gila, yang penting ialah Rick menyedari betapa dia mencintai bumi. Langgan jika anda juga. Selamat tinggal.